Hari ni jom kita buat satu menu yang ringkas je, tapi buat nasi kita bertambah sardin goreng bawang cili. Mula-mula panaskan minyak dan goreng dulu ikan sardin sampai garing. Biar rangup sikit baru sedap. Kemudian terbalikkan ikan dan goreng lagi sampai masak. Ikan sardin ni memang akan meletup kalau kita goreng. Boleh tambahkan tepung gandum dulu sebelum nak goreng tu. Lepas tu pecah-pecahkan ikan sardin dalam kuali macam ni. Dan boleh tolak ke tepi sikit bagi ruang. Masukkan bawang Holland dengan cili padi merah dan hijau. Tumislah sampai bawang Holland sedikit layu, bau cili pun dah naik. Lepas tu gaullah semua dengan sardin. Perasakan dengan sedikit garam dan serbuk perasa. Jangan over, sardin tu pun dah ada rasa. Masukkan kuah sardin, gaul bagi sebati dan berkilat cantik. Kita tak nak hilang rasa sardin tu. Akhir sekali perahkan lemon, yang ni memang terus naikkan rasa. Okey, dah siap sardin goreng bawang cili kita. Hidangan yang pedas, masam, simple tapi buat nasi kita laju habis punya. Oh ya, kalau anda nak tengok aksi kami memasak di dapur, jangan lupa tengok live TikTok kita setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.